Hai semua, terima kasih sebab klik video ni. Hari ni saya nak share 5 website wajib rujuk kalau nak beli atau jual saham dekat Malaysia. Yang pertama, terus buka Bursa Malaysia. Ini sumber paling rasmi, harga live, announcement syarikat, dividen, corporate action, semua sini paling cepat, paling sah. Beli garis miring jual. Saya memang cek sini dulu. Kedua, Investing.com. Dekat sini kita nampak trend global minyak, US market, USD, sentimen jangan lupa, luar goyang, kita pun goyang. Ketiga, Yahoo Finance. Kalau nak compare saham cepat, tengok graf, market cap, dividend yield ini memang senang guna. Keempat, Morningstar. Ini fokus jangka panjang, fundamentals, rating untuk saham Odana. Sesuai untuk orang yang nak labur lama, bukan trade hari-hari. Kelima, Day Edge Markets. Sini kita faham kenapa harga gerak, bukan sekadar tengok harga bergerak je. Gabung semua website ni kita dapat data betul dan sebab betul untuk beli garis miring jual. Ingat, info selalunya lebih penting dari modal. Kalau bermanfaat, tekan like, follow. Terima kasih semua.